Sebentar tadi saya baru menyerahkan aspirasi bantuan kewangan IPTA kepada penerima-penerima yang kebanyakannya diwakili oleh ibu bapa masing-masing. Aspirasi bantuan kewangan ni adalah sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk membantu anak-anak kita yang belajar di peringkat IPTA. Untuk makluman semua, aspirasi bantuan kewangan IPTA ini boleh dimohon melalui portal N9 Digital. Kalau tak tahu mana, Google saja N9 Digital dan mohon di situ. Bantuan yang diberikan ialah untuk sijil dapat RM500, untuk diploma dapat RM750 dan juga untuk degree RM1,000. Cuma ekstra tambahan kepada pemohon yang membuat STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics akan dapat ekstra 500 orang. Jadi kepada semua anak-anak Negeri Sembilan, sila mohon beramai-ramai di N9 Digital untuk mendapatkan aspirasi bantuan kewangan IPTA. InsyaAllah, harap saya doa.